Okay guys, ni cincin dia. Wow. Lawa tak guys? Dia warna putih dan juga warna dark blue guys. Wow, bersinar guys. Lawa cantik. Saya suka. Okay, ni silver ya guys. Okay, wow. Lawa lah guys. Okay guys, yang kedua, jom kita try. Okay guys, boleh nampak ini cincin yang kedua guys. Okay, ini lawa guys. Wah, macam cincin mahal ya guys. Wah, tengok tu guys, dia punya kilauan diamond tu guys. Wow. Okay, dia 3 ya guys. Ni 1, 2, 3. 3. Kita bagi sambung guys. Ni saya suka dia macam princess guys. Dia punya ni fashion dia. Okay. Dia nampak ya. Wow. Okay, kita boleh pakai macam ni. Kita boleh pakai dia macam ni guys. Okay. Okay, macam ni pun lawa guys. Cuma nampak kosong lah tengah dia guys. Okay. Macam ni pun lawa. Okay. Kalau kita mau letak yang bawah dia ni pun di atas pun cantik pun ni guys. Okay, cantik ya. Lawa-lawa. Perfect guys. Okay guys, ini design yang ketiga guys. Okay. Wah, ini guys penuh oleh diamond guys. Mahalnya guys. Nampak fashion dia dari tepi. Okay. Ini ada 2 ya guys, ni 2. Okay, macam naik ni saya punya saiz jari ni guys. Dia agak sempit di sini. Okay. Kita terpaksa letak di jari manis ni guys. Okay. Dia ada 2 ni guys. Kita lepaskan dulu yang satu. Kita tengok macam mana. Kalau kita lepaskan yang satu pun cantik guys. Okay guys, kalau kita lepaskan dia jadi macam ni. Okay. Lawa guys. Okay, yang satunya macam ni pula guys. Okay, ni yang satu dia. Dia boleh jadi ni juga. Okay. Cantik guys.